adakah awak rasa nak putus asa? Macam tak ada harapan lagi? Terdengar suara gelap bisik di tepi telinga. Tak ada guna lagi. Give up lah. Tapi dengar ni, itu bukan suara yang betul. Jangan dengar. Datanglah kepada Yesus. Dia boleh tolong awak. Dia kuat. Dia tak pernah lupakan kau. Datang kepada Yesus. Dia boleh tolong awak. Kami hanya perlu hati yang sihat. Tak perlu pun nak jadi hebat. Jangan selalu berdebat. Jangan asyik nak mengumpat. Jangan tak mengampuni, hati jadi so hard. Jangan surprise satu hari melompat. Bila iblis datang, suruh lompat. Bila iblis datang, jangan lompat. Jangan sesat, masih sempat. Yesus hebat, Yesus kuat. Yesus tempat kutuk jadi berkat. Tuhan ajar kita mengampuni, selalu mau kita mengasihi. Bukan simpan benci dalam hati, tapi berdoalah berapi-api. Jangan bagi iblis tempat walau 1 inci. Bila iblis datang, jangan lompat. Jangan sesat, masih sempat. Yesus hebat, Yesus kuat. Yesus tempat kutuk jadi berkat. Apa juga masalah awak, bagi je Yesus semua masalah awak. Dia boleh bantu, jangan pilih jalan yang buntu. Bila iblis datang, jangan lompat. Jangan sesat, masih sempat. Yesus hebat, Yesus kuat. Yesus tempat kutuk jadi berkat. Yesus kuat, Yesus hebat. Yesus tempat kutuk jadi berkat. Pegang Yesus erat, masih sempat. Masih sempat. Tuhan, aku datang dengan rendah hati dan dengan hati yang hancur. Minta Tuhan campur tangan ke atas setiap hati yang penat, setiap jiwa yang rasa mau menyerah. Engkau tahu apa yang mereka lalui, Tuhan. Engkau melihat air mata yang mereka sembunyikan. Engkau dengar seruan hati mereka yang tak terucap. Tuhan, aku minta Engkau rangkum mereka dengan darah suci-Mu. Biarlah kasih penembusan-Mu menyentuh setiap luka mereka dan memulihkan hati mereka yang hancur. Tuhan, berilah mereka kekuatan ketika hati mereka terasa lemah. Berikan mereka pengharapan saat mereka hampir menyerah. Dan tenangkan jiwa mereka yang bergelora dengan damai-Mu. Tuhan, bantulah mereka. Lindungi mereka daripada suara gelap yang menipu. Putuskan setiap genggaman kuasa gelap atas hidup mereka dan tuntun mereka kembali kepada terang-Mu. Tuhan, biar mereka tahu mereka tidak bersendirian. Engkau mengasihi mereka. Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Tak ada dosa yang terlalu gelap. Tak ada masa lalu yang terlalu berat, yang tak mampu Kau ubah menjadi kesaksian. Tuhan, pegang tangan mereka sekuat-kuatnya. Jangan lepaskan.
Hantarlah orang yang peduli, yang sanggup memeluk mereka tanpa menghakimi dan mendengar tanpa menyakitkan hati mereka. Tuhan, pulihkan hati mereka, bangkitkan semangat mereka. Biarkan mereka tahu Engkau masih bekerja walaupun dalam senyap. Tuhan, Engkau mampu ubah kutuk menjadi berkat dan air mata menjadi sumber kekuatan. Tuhan, dalam nama-Mu yang berkuasa, dalam nama Yesus, aku serahkan mereka ke dalam pelukan kasih-Mu. Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan. Engkau boleh membantu mereka. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin.